Saya Muhammad Aziz Iqbal bin Azero, asal daripada Kuala Lumpur, Alam Damai Ceras. Ini pertama kali, ini pengalaman umrah pertama kali saya lah. Okay, InsyaAllah secara dasarnya saya boleh simpulkan pada 3 kategori lah kot. Saya boleh kata 3 kategori lah. Yang pertamanya adalah dari sudut penginapan lah. Sepanjang ibadah umrah di sini sangat selesa, bermula daripada Taif lagi, dan kemudian di Mekah Al-Mukarramah, dan juga seterusnya di Madinah Al-Munawwarah. Penginapan yang sangat selesa dan juga sangat dekat dengan tempat ibadah lah, iaitu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan itu membuatkan pengalaman kami di sini lebih bermakna lah, sebab kami boleh dapat mengejar ganjaran pahala yang besar yang Allah tawarkan kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, dari sudut pengurusan lah, Alhamdulillah saya boleh kata A+ lah. Oleh kerana kami dibimbing dengan jelas. Maksudnya pergerakan kami lah di sini sangat dibimbing oleh musyrif kita Ustaz Akmal lah. Yang ketiga, iaitu pengalaman ziarah kami di sini. Secara keseluruhan ziarah di tempat-tempat yang bersejarah di sini, kami mendapat maklumat dan juga ilmu yang sangat mendalam. Walaupun kalau kita tengok banyak tempat yang kita pergi tu tak ada tapaknya ataupun notisnya, tapi alhamdulillah musyrif kita dengan ilmu yang dia ada dapat memberikan maklumat yang mendalam mengenai tempat tersebut, lebih daripada apa yang kami expect lah. Jadi benda tu bagi saya dapat membantu kami untuk menghayati ziarah kami di bumi Madinah dan juga Mekah Al-Mukarramah ni lebih mendalam lagi lah. Alhamdulillah. Mana-mana sahabat-sahabat, sahabat anda, saudara mara, ataupun mana-mana lah rakyat Malaysia ataupun mungkin luar daripada Malaysia yang hendak merasai pengalaman membuat umrah yang terbaik, saya tak malu dan tak segan untuk mengalu-alukan dan menjemput menggunakan khidmat oleh KUJDT. Dan bagi saya, alhamdulillah, pengalaman sepanjang 12 hari Ustaz, sangat bermakna, bukan sahaja dari sudut keselesaan dan sebagainya, tetapi juga dari sudut pengalaman rohani kami lah di sini. Sangat membantulah, insya-Allah. Alhamdulillah. Jom umrah bersama KUJDT, setiap memori penuh bererti. Saya Rusama binti Lokman, berasal dari Sungai Buloh, Selangor. Pandangan saya sangatlah terbaik dengan pengisian setiap perjalanan tu penuh dengan pengisian ilmu-ilmu yang tak pernah kita dengar dan memang dah pernah dengar tapi mungkin dah lupa kan lama. Tapi memang rasa seronok lah. Walaupun dengan cuaca yang panas tapi kita happy lah. Banyak ilmu yang manfaat. Banyak ilmu yang tak pernah dengar, hari ni kita dengar. Semua orang kata layanan VVIP lah. Semua dia orang uruskan. Memang terbaik lah. Orang kata taraf VVIP lah untuk yang kita kan. Okay. Recommend, memang terbaik lah. InsyaAllah takkan rasa rugi. Memang terbaik lah, berbaloi dengan harga. Kita bukan kira harga, kita nak pengurusan tu yang terbaik lah. Kita tak perlu pening-pening sebab kita tak tahu tempat yang ni mana dia orang dah uruskan, kita ikut je. Bagi kerjasama tu dan penting ada orang guide kita lah. Saya Nur Syakira binti Lokman, asal daripada Johor Bahru. Saya ni first time tau pergi umrah. Kita senang nak faham dia punya cara schedule dia. Musyrif dengan staff dia sangat membantu lah dari segi untuk pemahaman kan. Lagi-lagi yang kita first time baru nak pergi umrah. Pengurusan daripada Malaysia, Encik Izami dekat yang Dato' On, KUJDT Dato' On, sangat bagus. Kadang-kadang saya nak tanya soalan tu pada waktu malam pun dia akan reply. Kita hantar dan kita minta maaf tanya, dia sangat membantu dan dia punya tu cepat. Lepas tu macam Ustaz Ahmad Elmi memang sangat teliti, walaupun kadang-kadang kita PM, dia memang akan layan. Pembayaran premium tu memang berbaloi, pengurusan daripada sana sampai ke sini sangat smooth. Saya rasa macam seronok betul lah. Nama Muhammad Hairi Muhammad, umur 45 tahun, asal Johor Bahru. Nama Izzat, umur 46, Johor Bahru. Jujur saya cakap ini first time saya pergi, tapi saya rasa macam the best lah. Walaupun first time, saya rasa first time yang sangat bermakna, and then bimbingan yang sangat bagus dan teratur, and then banyak pengisian agama, sejarah yang saya rasa tak semua agensi yang boleh buat macam tu lah. So saya rasa this is the best. Banyak benda yang saya belajar, dan banyak benda yang saya tak tahu yang dapat belajar daripada Ustaz Akmal lah. Bila kali ni pergi dengan KUJDT ni, rasa macam perjalanan tu mudah sangat. Gerakan dari mula sampai ke Tanah Haram, dan bila buat umrah dengan bimbingan Ustaz Akmal, dia jadi sangat mudah. Walaupun kali kedua, tapi sebab pengalaman tu rasa macam pengalaman pertama balik.
Buat yang masih tercari-cari ataupun ada keinginan untuk mengerjakan umrah dengan mudah dan bimbingan yang terbaik, rasa je tak perlu cari yang lain. Boleh cari KUJDT, boleh call je mana-mana pegawai-pegawai KUJDT, minta khidmat nasihat dari segi package, dari segi tarikh-tarikh yang available. InsyaAllah perjalanan tuan-puan akan dipermudahkan dan berjalan selancar-lancarnya. Amin. Jom umrah bersama KUJDT, setiap memori penuh bererti.